Okay. Okay. Selamat petang. Saya Cikgu Lim dan hari ini Cikgu ingin berterima kasih kepada kamu kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke sesi kaunseling ini. Jadi, pertama sekali Cikgu ingin maklumkan kepada kamu bahawa sesi ini adalah sulit dan tidak akan disebarkan kepada siapa-siapa dan hanya akan diketahui oleh saya dan awak sahaja, kecuali jika kamu terdapat niat ataupun terdapat sebarang kemungkinan untuk mencederakan diri sendiri atau orang lain. Jadi, cikgu ingin bertanya kepada kamu, kamu selesa tak jika cikgu merakam sesi kaunseling ini? Saya selesa, saya okey. Okay. Kemudian, cikgu juga ingin meminta kebenaran daripada kamu kerana hari ini terdapat beberapa orang panel penilai iaitu pensyarah cikgu yang akan berada di sini bersama-sama dengan saya kerana mereka ingin menilai sesi kaunseling saya dan mereka hanya menilai saya dan bukannya menilai kamu. Jadi, kamu rasa okey tak kalau mereka berada di sini? Saya okey je. Okey. Okay. Jadi, cikgu nak tanya, boleh tak kamu perkenalkan diri sendiri sedikit? Okey, selamat petang cikgu. Nama saya Yomesi, boleh panggil Yo. Saya dari kelas BNK. Okay. Yo, tadi kamu sudah makan tak? Sudah, baru makan. Makan roti. Jadi, pagi ini, sebelum Yo datang ke sesi, tadi pagi ada apa-apa aktiviti atau program tak? Pagi ada satu slot sejiwa bersama dengan Puan Aisyah Michael tentang VAK. So, kamu rasa seronok tak program tu? Saya rasa ada sedikit bosan lah sebab itu VAK. Saya pernah belajar beberapa kali dah hafaz, dah sangat tahu tentang VAK. So macam ada sedikit boring dan dah nak tidur lah. Okay. Jadi pada hari ini, Yo datang ke sesi ini, adakah terdapat apa-apa cerita ataupun isu yang Yo ingin sharing atau Yo ingin cikgu menolong kamu untuk selesaikan masalah tersebut? Ada. Saya rasa sebab saya baru mengalami perpindahan blok. So saya rasa macam setelah saya pindah kepada blok G yang dia distance dengan blok lama saya macam 1 km. Saya rasa setelah saya pindah ke sana saya menjadi malang. Jadi awak rasa ada isu selepas pindah dari blok lama kepada blok baru yang sangat jauh. Jadi boleh tak Yo cerita lebih lanjut tentang perkara ini? Okey. Sebab dulu blok yang saya tinggal, dia sebenarnya jarak dengan bilik kuliah saya sangat dekat. Macam 1-2 minit sudah boleh sampai. Tapi setelah macam saya dipindah kepada blok G, yang asal saya blok E, dan setelah pindah ke blok G, dia jarak dengan bilik kuliah saya jadi macam 1 km dan perlu 20 lebih minit untuk sampai ke bilik kuliah ke ataupun dewan ke. So saya rasa macam sangat letih. Dan setelah saya pindah ke blok, dia macam saya tepat di surau blok G. Tetapi surau tu tinggal dengan tiga orang termasuk saya lah. Saya rasa macam ada sedikit sempit lah sebab sana punya tingkap semua buat daripada kaca. Dia tak ada satu ruang untuk biar udara masuk keluar. So apabila tutup semua tingkap dan pintu memang sangat panas dan macam sangat cool, sangat macam dan mengapa saya cakap malang ni sebab banyak barang saya terhilang ataupun
dipakai oleh orang lain. Okay, jadi cerita you adalah lepas kamu pindah, kamu rasa yang pertama adalah kamu rasa penat kerana dari 1-2 minit ke kelas sekarang dah jadi 20 minit ke kelas. Yang kedua adalah barang-barang kamu yang pindah bersama kamu ada yang hilang dan ada yang dipakai oleh orang lain. Ya, macam saya cakap dulu yang hilang. Sebab saya ada satu box yang boleh lipat. Dia macam fabric punya. Dan sebab dia ada bau chemical yang kuat. So saya macam ambil dia kepada ampaian untuk sidai matahari beberapa hari mah. Sebab dia bau sangat kuat dan perlu ambil masa yang lama untuk hilang. Dan box dia kotak lipat tu macam ni. Dia ada satu alas yang keras dan ada satu lagi badan box yang boleh lipat. So saya asingkan dua dan sidai sempit dalam ampaian. Dan ada satu hari sebab saya akan cek setiap hari. Dan tiba-tiba macam 4 atau 5 hari saya lalu macam mana box saya, dia hanya tinggal yang papan alas tu. So sebab itu box yang saya paling suka dan dia paling function lah sebab dia sangat besar, 120 liter. Dan saya memang perlukan dia untuk simpan barang saya sebab saya sidai dia kat luar tapi barang saya sepah tak bilik. So saya tanya dekat grup pun tak ada orang jawab. Macam tak ada orang reply saya. So memang itu hilang lah. Saya tak percaya bahawa dia akan jatuh sebab saya guna itu penyepit sempit banyak. Saya sudah test untuk macam tarik dia, tolak dia, takkan jatuh punya. So itu memang kena ambil oleh orang lain. Dan untuk itu barang yang terpakai, saya terdapat itu satu untuk yang sidai baju punya tak, macam hanger. Ya, hanger. Dan tiba-tiba saya juga ada satu ampaian kecil kat bilik dan saya macam biar roommate saya dua roommate saya untuk tumpang baju lah sebab kadang-kadang macam ini hujan nak kutip baju dan baju basah letak dulu kat ampaian lah. Dan saya tiba-tiba ada satu hari nampak kenapa hanger saya ada satu pakaian dalam yang bukan saya punya. Macam bukan pakaian dalam lah. Satu pakaian yang bukan saya punya. Sedangkan itu hanger memang saya punya sebab roommate saya tak ada jenis hanger yang ini. So saya pun awal-awal saya ingat roommate saya punya. Dan saya pun pura-pura tanya, ini pakaian awal. Mereka cakap bukan. So macam bukan. Saya rasa macam barang saya telah kotor oleh pakaian orang lain. So saya pun sangat geram lah. Tapi saya pun tak boleh buat apa. Saya terus pergi sidai kat ampaian orang lain. Dan saya pun terjumpa bahawa penyepit saya pun diambil oleh orang lain untuk sempit mereka punya pakaian. Sangat marah. Okey, berdasarkan cerita kamu, cikgu dapat tahu bahawa kamu memang seorang yang sangat malang kerana barang kamu dicuri, kotak dicuri dan juga barang-barang kamu dipergunakan oleh orang lain. Maksudnya yang ampaian sidai baju kamu tu diguna oleh orang lain tanpa kebenaran kamu, walaupun kamu kata tumpang, tapi cikgu rasa mungkin ada 1-2 tempat yang kamu pakai untuk sidai pakaian sendiri. Ya. Yang roommate saya pun
tak tahu kenapa. Sebab kalau you tumpang orang punya ampayan, you tumpang 1-2 helai selepas kering, simpanlah. Dia terus sidai sana beberapa hari sampai sebab ampayan saya dia kehilangan, ada satu part hilang. Dia kalau terlalu berat, dia akan macam sengit dan turun sebab dia boleh adjust ketinggian. Dan saya tengok kenapa ampayan saya semakin rendah, tiba-tiba dia runtuh. So saya macam ada pagi itu macam ada sedikit bagi satu tips ke ataupun cakap ampayan saya kenapa jatuh, mesti terlalu berat saya nak adjust. Then selepas beberapa jam saya nampak yang roommate letak banyak baju kat ampayan saya tu dia hanya baring kat katil je. Dia macam tak ada satu pemikiran bahawa saya tumpang orang lain punya ampayan. Sekarang dia macam ini, saya nak simpan baju saya ke ataupun tanya apa yang boleh tolong. Tak. Sangat amazing. Okay, maksudnya you rasa sangat you rasa tak ada idea lah kenapa you boleh dapat roommate yang macam tu Ya. Dan kamu rasa roommate yang macam tu dia macam sangat tidak bertanggungjawab. Ya. So, lepas dia pakai, dia tak ambil baju dia. Ya. Dia pun sentiasa kritik saya. Tak tahu kenapa. Dia macam ada satu lagi roommate, dia sering kritik saya. Dia suka-suka kritik. Saya pun tak tahu kenapa dia kritik saya. Saya kritik balik dia pun macam muka marah itu macam muka yang macam saya hutang dia beberapa ribu. Dan sebab dia cakap, you memang tak boleh tinggal daripada saya. Dia tak boleh meninggal daripada saya. Dia mesti bersama dengan saya. Okay, maksudnya kamu macam rasa susah juga kerana kamu ditempatkan bersama 2 orang roommate yang seorang tu dia selalu pakai ampayan kamu, sidai baju dia banyak-banyak dan sangat berat, dia sengit. Satu lagi selalu ejek kamu, selalu macam nak cari gaduh dengan kamu. Ya. Jadi pada pendapat you, adakah kamu setuju jika cikgu kata roommate kamu semua mesti layan kamu dengan baik? Ya. Kamu rasa begitu? Jadi saya layan dia baik, kenapa dia tak boleh layan baik seperti saya yang layan dia? Okay, jadi cikgu nak tanya, you setuju tak kalau cikgu kata dunia ini bukan semua orang adalah baik? Ya. You setuju? Jadi pada pendapat you, apakah yang kamu rasa selain malang lah apabila kamu mendapat roommate yang macam ni? Sorry? Apabila kamu dapat roommate yang macam ni, selain kamu rasa diri sendiri sangat malang, tapi kamu tak boleh ubah mereka, sikap mereka, tapi kamu juga setuju bahawa dunia ini bukan semua orang adalah baik. Jadi, apa yang kamu telah buat, contoh macam adakah kamu menasihati mereka, adakah kamu ada bincang dengan mereka, apa yang kamu rasa, apa yang kamu nak beritahu kepada mereka? Pernah tak kamu buat? Yang tumpang ampayan tu saya memang tak cakap dengan dia lah. Tapi yang itu roommate yang kritik saya pernah cakap dengan dia, jangan macam ni. Dan dia cakap, saya tahu pantasan awak. So memang dia macam dia cakap dia tahu pantasan saya dan memang dia cakap kalau dia sendiri rasa sudah nak melepasi pantasan saya, dia akan berhenti. Okay. Maksudnya sebenarnya cikgu rasa kamu rasa okey tak bila ada kawan-kawan yang ada seorang kawan yang mungkin kita kata selalu borak dengan kamu, walaupun kamu kata dia kritik kamu, yang dia tahu batasan kamu, tapi kamu rasa okey tak? Okey lah, sebab dia pun cakap kalau saya nak cari gaduh dengan dia pun boleh. Okey.
Cikgu boleh nampak bahawa sebenarnya kamu rasa diri sendiri boleh kata beruntung jugalah kerana kamu dapat seorang kawan yang rapat tak? Agak rapat Kamu lah. agak rapat lah. Untuk dia saya tak tahulah. Di sudut saya rasa agak rapat lah. Okay. Jadi kamu agak beruntung lah dapat kawan yang macam tu. Tapi apabila kawan kamu kritik kamu tu, kamu biasa akan terus gaduh dengan dia atau kamu macam cakap baik-baik dengan dia? Saya terus gaduh lah. Okay. Then apa yang kamu rasa apabila macam setiap kali dia datang cari kamu dan setiap kali you gaduh dengan dia? Macam kalau pada macam emosi saya baik ataupun tak letih atau apabila keadaan saya dalam positif, saya okey je. Tapi kalau saya berada dalam keadaan negatif, saya akan rasa macam saya nak saya rasa macam kalau keadaan saya tak negatif, saya memang malas nak layan dia lah. Okay. Jadi maksudnya kamu rasa okey je apabila ada kawan yang macam selalu suka cari gaduh. Sebenarnya untuk roommate ini saya bukan masalah yang besar lah. Yang saya rasa yang lebih serius ialah yang roommate yang itu ampaian tu. Jadi sebelum ni you pernah berkata bahawa kawan tu dia pakai ampaian kamu dan dia silai banyak pakaian. Dan lepas dia pakai tu, dia ambil baju tu dan letak atas katil. Atau macam mana? Yang tadi maksud saya dia pakai ampaian saya tak simpan. Macam sudah ada banyak pakaian tapi dia pun tak simpan. Dia terus gantung kat sana. Sampai dia mood baik dia baru simpan. Dan dia macam saya ada cakap, apa yang saya kenapa runtuh ni? Mesti terlalu banyak pakaian. Biar saya pagikan. Habis lagi dia lagi gantung banyak pakaian kat atas. Okay. Jadi maksudnya kamu rasa tak puas hati dan kamu rasa marah kerana ada roommate yang macam tu yang dia pakai barang kamu dan dia tak simpan baju dia. Ini menyebabkan nanti bila kamu nak silai baju sendiri nanti tak ada tempat. Ya. 3 orang share satu ampaian loh. Jadi boleh tak kalau cikgu bagi tahu kamu setuju tak kalau kamu terus bagi tahu mereka bahawa ini barang kamu dan kamu rasa mereka mesti respect kamu, mesti bagi kamu silai baju kamu apabila kamu bagi tahu. Kamu setuju? Jadi kalau mereka tak bagi kamu tu, adakah apa-apa tindakan yang akan kamu lakukan? Tak. Kamu tak boleh buat apa-apa? Tak boleh. Saya mungkin boleh suruh dia, saya sudah tak ada tempat, siapa baju yang kering simpan lah. Jadi maksudnya kamu akan cakap baik-baik dengan mereka lah. Tapi adakah kamu ada apa-apa idea? Contoh macam kamu nak tukar roommate ke? Kamu pernah ada idea macam tu tak? Tukar roommate itu susah lah sebab ini memang keputusan daripada unit kolektif kediaman. Saya rasa apa yang saya boleh buat terhadap ampaian tu hanya macam membahagikan bahagian. Macam kepada 3 bahagian, setiap orang 1 bahagian. So apabila melebihi ataupun mereka tergantung kepada ruang orang lain, kita boleh tegur lah. Jadi maksudnya lepas ni lepas sesi ini kamu akan bahagi elok-elok tempat itu, kamu akan bagi tahu mereka, ini tempat saya, ini tempat kamu 2 orang, jadi jangan melepasi tempat orang. Kalau macam perlu kan kena bagi tahu lah sebab jelaskan. Yalah, mungkin sebab dulu saya hanya
guna itu hanger untuk membahagikan sahaja. Mungkin mereka tak tahu apa fungsi hanger tu. Jadi maksudnya lepas ini kamu akan bincang dengan mereka tentang pembahagian lah. Maksudnya kamu tak akan halang mereka dari terus tak boleh pakai, tapi kamu akan bagi tahu mereka, oh lepas ni kita buat macam ni, kalau siapa yang tak ikut nanti baru fikir macam mana lah. Mungkin lah. Okay, jadi cikgu rasa cikgu dah nampak apa yang you ingin capai dan pada pendapat you, sebelum you datang sesi ini, you bagi case kamu berapa rating dan lepas datang sesi adakah lepas kamu dapat idea cara penyelesaian, kamu bagi rating berapa? Sebelum datang saya rasa kes ini macam menyebabkan saya dalam keadaan macam 2 hingga 3 lah sebab macam tak semangat sangat, tapi selepas perbincangan dan saya pun macam ada kesedaran, ada idea yang baru, so saya rasa boleh 8-9 macam tu. Okay, jadi cikgu juga ingin berterima kasih kepada you lagi sekali kerana you telah berkongsi satu cerita yang sangat menarik yang cikgu rasa memang sangat istimewa dan cikgu harap kamu akan terus berbaik dengan kawan-kawan kamu yang kritik itu, teruskan berbaik dengan dia kerana kamu sangat beruntung dapat kawan yang macam tu, dan yang selalu pakai ampaian kamu tu jangan takut untuk tegur dia, jangan takut untuk mungkin cakap depan-depan dengan dia yang dia telah melepasi batas ke apa kan. Jadi cikgu juga harap sesi ini dapat bantu kamu untuk selesaikan masalah kamu dan sebelum kita mengakhiri sesi, cikgu ingin mengingatkan kamu semula lagi sekali bahawa sesi ini adalah sulit dan tidak akan beritahu kepada siapa-siapa kecuali kita berdua dan juga kecuali kamu ada niat untuk cederakan diri sendiri atau orang lain. Okay. Jadi terima kasih kepada you kerana sudi menghadir diri kepada sesi ini dan jumpa you di sesi akan datang. Okay, terima kasih cikgu juga kerana sudi mendengar saya membibir. Sama-sama. Okay,